Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Nur Sabrina. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa sesetengah warga emas walaupun mengambil ubat kawalan tekanan darah dengan teratur setiap hari, tetapi tekanan darah mereka masih terus meningkat tinggi sehingga akhirnya meninggal dunia dengan cara yang menyedihkan? Salah satu kejadian yang tidak dapat saya lupakan telah berlaku pada tahun lalu. Pak Cik Osman berusia 72 tahun, seorang pesara guru sekolah menengah di Kuala Lumpur yang telah mengawal tekanan darahnya dengan sangat baik selama lebih 10 tahun. Pada suatu hari, beliau telah dikejarkan ke unit kecemasan oleh anak cucunya. Tekanan darahnya melonjak naik sehingga 210. Mesin ECG menunjukkan degupan jantung yang sangat tidak sekata dan serius, malah hampir meragut nyawanya. Ahli keluarganya menangis dan bertanya kepada saya, "Doktor, kami sentiasa pastikan beliau makan ubat dengan sangat teratur. Mengapa perkara sebegini boleh berlaku?" Punca sebenar adalah segelas jus limau bali yang sering beliau minum setiap pagi. Segelas jus yang disangka baik untuk kesihatan itu hampir meragut nyawanya. Daripada data terkini hospital kami, terdapat sehingga 78% pesakit darah tinggi yang tidak menyedari bahawa mereka sedang melakukan kesilapan. Mereka beranggapan ubat tidak berkesan. Namun, hakikatnya, 4 perkara yang sudah menjadi kebiasaan ini sedang memusnahkan keberkesanan ubat secara senyap. Apa yang bakal saya kongsikan dengan anda adalah pengetahuan asas dalam kehidupan yang boleh menyelamatkan nyawa anda. Jika anda sedang mengambil ubat darah tinggi dan bimbang mengapa ia tidak terkawal, sila tonton video ini sampai habis kerana 4 pembunuh senyap yang akan saya dedahkan mungkin sedang berada di atas meja makan rumah anda. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau suka di ruangan komen. Itu adalah sumber semangat yang paling bermakna buat pasukan kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan kepada orang yang anda sayangi. Sekarang, mari kita mulakan dengan faktor yang paling berbahaya kerana ini bukan sekadar soal kesihatan biasa tetapi soal hidup dan mati. Dalam lebih 40 tahun menjaga pesakit, saya tegaskan bahawa kisah Pak Cik Osman bukanlah sesuatu yang jarang berlaku. Ramai warga emas, walaupun makan ubat dengan teratur, masih berhadapan dengan risiko komplikasi serius tanpa disedari. Encik Hassan, seorang pengetua sekolah di Pulau Pinang, adalah seorang yang sangat berdisiplin makan ubat tepat pada masanya. Tekanan darahnya sentiasa berada pada paras 138/90. Boleh dikatakan terkawal dengan sangat baik. Namun, tidak disangka, hanya segelas jus limau bali pada waktu pagi, sesuatu yang kebanyakan orang anggap baik untuk kesihatan, hampir merosakkan segala-galanya. Tubuh kita umpama sebuah mesin yang kompleks, di mana hati adalah organ kawalan pusat. Setiap jenis ubat darah tinggi mesti melalui proses metabolisme di hati. Di dalam hati, terdapat sejenis enzim bernama P450 yang bertugas memecahkan ubat untuk disingkirkan daripada tubuh. Namun, dalam buah limau bali, pomelo atau grapefruit, terdapat bahan aktif furanuramin yang menghalang kerja enzim ini, menyebabkan hati tidak dapat memecahkan ubat seperti biasa. Akibatnya, ubat terkumpul di dalam darah. Daripada menyerap kesan 1 biji pil, tubuh terpaksa menanggung kesan ubat yang setara dengan 35 biji pil. Inilah punca yang menyebabkan Encik Hassan mengalami degupan jantung tidak sekata dan kenaikan tekanan darah secara mendadak walaupun masih makan ubat. Apa yang menakutkan ialah kesan limau bali bukan sahaja berlarutan selama 1-2 hari, malah boleh menjejaskan fungsi hati sehingga 3 hari atau mungkin seminggu. Bermakna, hanya dengan minum segelas jus limau bali pagi ini, kesan ubat akan terjejas sepanjang minggu berikutnya. Bukan sahaja limau bali segar, malah jus. Teh limau bali madu, jam limau bali, grapefruit dan pelbagai jenis limau sitrus barat yang lain, semuanya mengandungi bahan aktif berbahaya ini.
Saya masih ingat kes Puan Rohana, 68 tahun di Ipoh. Beliau sangat gemar minum teh limau bali madu setiap pagi. Namun, tekanan darahnya asyik turun naik tidak menentu selama 3 bulan. Walaupun sudah menukar ubat berkali-kali, masih tidak dapat dikawal. Sehinggalah saya bertanya secara terperinci tentang diet pemakanannya, barulah punca sebenar ditemui, iaitu teh tersebut. Oleh itu, jika anda atau ahli keluarga sedang mengambil ubat darah tinggi, sila ingat betul-betul. Elakkan sama sekali produk yang mempunyai ramuan daripada limau bali atau grapefruit. Ini bukan perkara kecil, tetapi soal nyawa. Sekarang saya ingin bercakap tentang punca kedua. Sesuatu yang bersembunyi lebih dekat daripada yang kita sangka. Anda mungkin terdedah kepadanya setiap hari tanpa sedar, dan ia ada di setiap rumah di Malaysia. Ia adalah makanan yang ditapai dan makanan masin. Acar, pelbagai jenis sambal belacan, telur masin, ikan masin atau kicap. Semua ini ada di atas meja makan rakyat Malaysia, terutamanya warga emas. Ramai yang berkata, jika tiada rasa masin, makan nasi tidak berselera. Namun, inilah faktor yang menyebabkan tekanan darah anda melonjak naik. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menyarankan orang biasa hanya patut mengambil tidak lebih daripada 5 gram garam sehari bersamaan 1 penutup botol air mineral. Namun, hanya sepotong kecil ikan masin atau telur masin sudah boleh mengandungi sehingga 4.55 gram garam. Semangkuk bubur kosong yang dimakan bersama telur masin juga sudah menyebabkan jumlah natrium anda melebihi had sewell waktu pagi. Ramai yang salah faham bahawa garam hanya ada dalam jumlah yang kita tambah semasa memasak. Namun, hakikatnya, garam bersembunyi dalam semua benda. Sos ikan, kicap, sos tiram atau kup pati juga mengandungi kandungan natrium yang sangat tinggi. Jenis-jenis garam ini sering diabaikan, tetapi merupakan ancaman yang memberi kesan terus kepada saluran darah. Apabila tubuh menerima terlalu banyak natrium, ia akan menahan air untuk mengekalkan kepekatan garam dalam darah. Semakin banyak air, semakin bertambah isi padu darah. Semakin tinggi tekanan dalam saluran darah. Bayangkan ia seperti paip air. Jika air mengalir lebih deras, paip terpaksa menanggung tekanan yang lebih besar dan boleh pecah. Natrium juga menjadikan saluran darah anda lebih sensitif terhadap pengecutan, seperti ada sebuah bom jangka di dalam saluran darah. Saya masih ingat pesakit bernama Pak Cik Ali, 70 tahun. Beliau pernah menjadi tukang masak. Sangat sukakan makanan yang pekat rasanya. Makan ikan masin dan pelbagai jenis sambal hampir setiap hidangan. Walaupun sudah menukar banyak jenis ubat, tekanan darah masih tidak stabil. Saya mencadangkan beliau berhenti mengambil semua makanan jeruk dan peraman dan beralih kepada makanan kurang masin. Hanya selepas 2 minggu, tekanan darah beliau telah turun dengan ketara. Sekarang, dos ubatnya tinggal separuh sahaja. Itulah kekuatan garam. Ia boleh membatalkan kesan ubat yang anda makan. Jadi, adakah perlu berpantang garam sepenuhnya? Tidak perlu, kerana tubuh masih memerlukan jumlah garam yang secukupnya. Namun yang penting adalah menggunakan garam dengan bijak. Contohnya, gunakan jus limau nipis, daun ketumbar, halia, bawang putih untuk menambah rasa dan bukannya menambah banyak garam. Jika mahu menggunakan garam rendah natrium, anda boleh gunakannya, tetapi mesti berhati-hati kerana ia selalunya mempunyai kandungan kalium yang tinggi. Jika anda sedang mengambil ubat diuretik yang menahan kalium, sila rujuk pendapat doktor. Sekarang saya ingin membawa anda kepada punca ketiga. Sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang difikirkan oleh ramai orang. Musuh nombor 3 yang saya mahu anda beri perhatian khusus adalah sesuatu yang kelihatan baik untuk kesihatan tetapi memusnahkan keberkesanan ubat darah tinggi. Benar, ia adalah susu. Minuman yang digemari ramai warga emas setiap pagi dengan kepercayaan bahawa susu membantu menguatkan jantung dan tulang. Namun, jika susu diminum pada waktu yang tidak tepat, ia tidak ubah seperti anda menukar pil ubat khas menjadi segelas air kosong. Ubat darah tinggi apabila ditelan, perlu melalui proses penyerapan dari perut dan usus ke dalam darah. Namun, protein dan kalsium dalam susu akan bertindak balas dan memendap bersama ubat serta-merta di dalam perut, membentuk satu sebatian yang tidak boleh diserap oleh usus.
Hasilnya, ubat disingkirkan daripada tubuh sebelum sempat memberikan kesan. Bukan sahaja membazir wang, malah kehilangan peluang untuk mengawal penyakit. Satu kajian telah menunjukkan, jika minum susu atau produk tenusu berdekatan dengan waktu makan ubat, keberkesanan penyerapan ubat akan berkurang sehingga 40-60%. Bermakna anda fikir anda makan sebiji ubat sepenuhnya, tetapi hakikatnya tubuh hanya menerima separuh. Saya teringat pesakit bernama Pak Cik Daud, 68 tahun. Beliau sangat teratur, tidak pernah lupa makan ubat. Namun, tekanan darah masih turun naik. Sehinggalah pada suatu hari, saya bertanya lebih lanjut. Beliau menjawab, saya lepas makan ubat, terus minum susu. Dah setahun macam ni. Saya telah menasihati beliau, gunakan air suam untuk makan ubat dan tunggu sekurang-kurangnya 2 jam kemudian baru minum susu atau makan makanan yang kaya kalsium seperti tahu. Hanya dengan pelarasan sedemikian, selepas 1 bulan, tekanan darah Pak Cik Daud telah kembali ke paras normal, tidak perlu tambah ubat. Mengapa perlu tunggu 2 jam? Kerana kebanyakan jenis ubat akan selesai diserap dalam masa kira-kira 1,5 jam pertama. Jika anda minum susu selepas itu, ia tidak akan memberi kesan lagi. Bukan sahaja susu, malah yogurt, keju dan tahu juga boleh bertindak balas dengan ubat. Ramai yang menyangka jarak masa 30 minit sudah cukup, tetapi tidak cukup. Jarak masa 2 jam adalah selamat untuk tubuh menyerap ubat sepenuhnya. Jika takut lupa, sila setkan penggerah atau makan ubat dengan air kosong sebaik sahaja bangun tidur. Kemudian, berjalan ringan dahulu sebelum minum susu. Bahaya senyap yang keempat adalah musuh paling berbahaya dalam senarai ini kerana kerosakan yang disebabkannya sangat serius dan menggabungkan kuasa pemusnah ketiga-tiga jenis tadi. Ia adalah alkohol, arak, sama ada win, B, arak putih atau bir ringan. Semuanya tergolong dalam kumpulan minuman beralkohol. Ramai warga emas bertanya kepada saya, "Doktor, saya cuma hirup sikit win merah waktu malam. Orang kata win merah bagus untuk jantung kan?" Saya faham, tetapi bagi orang yang sedang makan ubat darah tinggi, alkohol bukan ubat panjang umur, tetapi racun. Kerana apabila alkohol dan ubat darah tinggi bertemu, ia akan mengaktifkan 2 tindak balas berbahaya. Pertama, alkohol mengembangkan saluran darah, menyebabkan tekanan darah turun dengan cepat. Jika pada masa itu ubat masih berkesan, tubuh akan menerima kesan berganda. Tekanan darah akan jatuh mendadak, boleh menyebabkan pening, pitam dan pingsan. Saya pernah merawat Pak Cik Tan, 70 tahun. Sebelum itu, beliau mengawal tekanan darah dengan sangat baik. Pada suatu hari, semasa menghadiri majlis hari jadi cucinya, beliau minum hanya 1 timbi. Tengah malam, beliau bangun ke tandas lalu terjatuh. Apabila sampai di hospital, tekanan darah hanya tinggal 80-50. Satu keadaan yang sangat berbahaya. Cerita belum tamat. Kesan penurunan tekanan darah oleh alkohol hanya bertahan dalam masa yang singkat. Kira-kira 6 hingga 8 jam kemudian, apabila alkohol telah habis di metabolisme, saluran darah akan mengecut semula dengan kuat, menyebabkan tekanan darah melonjak naik, malah lebih tinggi daripada sebelum minum. Perubahan mendadak ini amat berbahaya untuk jantung dan saluran darah otak. Jangan lupa, hati adalah organ yang memetabolisme ubat. Namun, apabila terpaksa bergegas menyingkirkan alkohol, hati akan bekerja terlalu keras, mengurangkan kecekapan memproses ubat. Oleh itu, ubat akan tertinggal dalam darah lebih lama, meningkatkan risiko kesan sampingan. Alkohol juga menekan sistem saraf dan menutup gejala amaran bahaya, menyebabkan pesakit tidak sempat menyedari sehinggalah keadaan menjadi serius. Oleh itu, nasihat saya sangat jelas. Jika anda sedang makan ubat darah tinggi, sila elakkan sama sekali sebarang jenis minuman beralkohol. Jangan percaya kata-kata minum sikit tak apa, kerana bagi orang yang sedang dalam rawatan, hanya 1 gelas juga boleh menjadi punca kemudaratan. Jika anda sudah menonton sampai di sini dan merasakan video ini bermanfaat, jemput anda type nombor 4 di ruangan komen. Jika belum melanggan saluran ini, jangan lupa tekan butang langgan dan hidupkan loceng notifikasi ya. Sokongan anda adalah sumber motivasi yang besar buat kami. Selepas membongkar 4 punca tersebut, sekarang masa untuk mengetahui makanan yang boleh membantu menstabilkan tekanan darah. Ini adalah sahabat sebenar jantung anda. Daripada pengalaman klinikal, saya dapati ada 3 nutrien yang amat penting. Saya memanggilnya 3 nutrien penyelamat untuk tekanan darah.
Nutrien nombor 1 yang paling penting ialah kalium, potasium. Kalium dan natrium umpama pasangan yang berlawanan. Jika warga emas mengambil terlalu banyak natrium, tekanan darah akan naik. Tetapi kalium akan membantu menyingkirkan natrium melalui buah pinggang serta mengembangkan saluran darah, sekaligus membantu menurunkan tekanan darah. Oleh itu, melebihkan makanan kaya kalium adalah salah satu cara paling mudah untuk membantu menurunkan tekanan darah tanpa perlu menambah dos ubat. Makanan apa yang kaya kalium? Perkara pertama yang ramai orang fikirkan ialah pisang. Sebiji pisang bersaiz sederhana membekalkan kira-kira 400 mg kalium. Tetapi ada makanan yang lebih banyak daripada itu. Contohnya, sebiji ubi keledek bakar bersaiz sederhana membekalkan sehingga 900 mg kalium atau setengah cawan bayam rebus membekalkan 420 mg. Kacang dal, kiwi, tomato, tembikai juga adalah sumber kalium yang sangat baik. Orang dewasa patut mengambil kira-kira 3,500 hingga 4,000 gram kalium setiap hari. Jika mengatur hidangan dengan bijak, ia sangat mudah dicapai. Contohnya, pagi makan 1 biji pisang, tengah hari makan 1 biji ubi keledek bakar, malam ada sup bayam. Dengan itu sudah dapat hampir 2,000 mg. Mulakanlah memasukkan makanan baik ini ke dalam kehidupan seharian. Nutrien nombor 2 ialah asid folik. Ramai orang fikir asid folik hanya untuk wanita hamil, tetapi bagi orang yang ada darah tinggi, ia juga tidak kurang pentingnya. Saluran darah kita terpaksa berhadapan dengan kerosakan daripada sejenis bahan dalam darah bernama homosistena. Jika kepekatan bahan ini terlalu tinggi, ia akan mencalarkan dinding saluran darah, membawa kepada pengerasan arteri pramatang. Asid folik adalah senjata paling ampuh untuk mengurangkan kepekatan homosistin, membantu mencegah penuaan awal saluran darah. Ramai pesakit darah tinggi selalunya mempunyai kepekatan homosistina yang lebih tinggi daripada biasa. Hipertensi jenis H mempunyai risiko strok yang lebih tinggi. Di mana kita boleh dapatkan asid folik? Sangat mudah. Sayur-sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kal, asparagus, brokoli serta kekacang semuanya sangat kaya dengan asid folik. Tubuh kita memerlukan kira-kira 0.81 mg asid folik setiap hari, boleh didapati dengan mudah daripada makanan. Nutrien ketiga ialah vitamin D. Vitamin D juga dikenali sebagai vitamin matahari. Banyak kajian baharu mendapati kekurangan vitamin D berkait secara langsung dengan tekanan darah tinggi. Vitamin D membantu mengawal sistem renin-angiotensin, sistem penting untuk melaraskan tekanan darah. Ia juga menjaga sel-sel endotelium saluran darah, membantu ia sehat dan mengekalkan keanjalan. Lebih 70% warga emas yang datang mendapatkan rawatan mengalami kekurangan vitamin D, menjadikan pengawalan tekanan darah lebih sukar. Cara paling mudah untuk menambah vitamin D adalah keluar berjemur matahari ringan, kira-kira 15-20 minit setiap hari sebelum jam 10 pagi atau selepas jam 4 petang. Dari segi makanan, vitamin D banyak terdapat dalam ikan laut dalam seperti salmon, tuna, sardin dan kuning telur. Beberapa jenis cendawan yang dijemur matahari juga adalah pilihan yang baik. Jika kekurangan yang ketara, doktor mungkin menasihati anda mengambil suplemen mengikut arahan. Sekarang kita sudah tahu tentang 3 nutrien pelindung. Seterusnya adalah kaedah lain yang membantu mengawal tekanan darah dengan lebih baik. Mengenai gaya hidup, perubatan timur ada pepatah, 3 bahagian rawatan, 7 bahagian penjagaan. Dengan pengalaman lebih 40 tahun, saya tegaskan pepatah ini penuh dengan hikmah. Ubat adalah perlu, tetapi jika mengubah tingkah laku hidup menjadi lebih baik, hasilnya akan jauh mengatasi sekadar makan ubat. Saya ingin rumuskan 4 faktor dalam kehidupan yang memberi kesan terus kepada tekanan darah. Faktor pertama ialah senaman yang bersesuaian. Ramai warga emas bimbang senaman akan menyebabkan tekanan darah naik, jadi selalunya mengelak daripada bersukan. Kepercayaan ini tidak sepenuhnya benar. Senaman yang bersesuaian dianggap sebagai ubat darah tinggi semula jadi yang terbaik. Pergerakan ringan dan berterusan seperti berjalan laju, berenang, tai chi adalah pilihan paling sesuai, sekurang-kurangnya 30 minit 5 hari seminggu. Waktu paling sesuai adalah pada lewat petang atau malam. Perkara yang ingin saya tekankan secara khusus adalah tidur yang cukup dan tepat pada masanya. Tekanan darah kita mempunyai rentak turun naik. Kira-kira jam 10 malam hingga 2 pagi adalah waktu tekanan darah paling rendah dan 6 pagi hingga 10 pagi adalah waktu ia meningkat dengan jelas. Jika warga emas penjaga malam, kitaran ini akan terganggu, membawa kepada risiko strok.
Nasihat saya adalah patut tidur sebelum jam 10 malam dan bangun kira-kira jam 6 pagi. Berehat secukupnya 7-8 jam. Seterusnya ialah pengurusan emosi. Perubatan tradisional mengatakan 7 emosi memudaratkan 5 organ. Emosi negatif adalah faktor yang menaikkan tekanan darah. Pasti ramai yang pernah mengalami perasaan ini. Selepas bergaduh, anda rasa pening kepala, jantung berdegup kencang, tekanan darah melonjak. Oleh itu, mengekalkan fikiran yang tenang dan damai adalah faktor teras untuk mengawal tekanan darah dalam jangka masa panjang. Akhir sekali ialah mengukur tekanan darah secara kerap. Satu kesilapan yang ramai orang lakukan adalah menilai keadaan berdasarkan perasaan. Rasa sihat, maka tak ukur. Rasa pening baru makan ubat. Tetapi darah tinggi bukan sentiasa ada tanda. Perubahannya selalunya berlaku secara senyap. Saya nasihatkan anda supaya membeli mesin pengukur tekanan darah di rumah. Setiap hari, sila ukur sekurang-kurangnya 2 kali. Selepas bangun tidur dan sebelum tidur. Sila catat angka dan maklumat lain seperti adakah makan ubat tepat pada masanya, makan apa, adakah stres. Apabila ada data yang cukup, doktor akan melaraskan pelan rawatan dengan lebih tepat. Sekarang, saya ingin merumuskan semula. Mengawal tekanan darah tidak susah jika kita melaksanakannya secara menyeluruh. Mulakan dengan mengelakkan 4 punca senyap. Buah-buahan situs, terutamanya limau bali, grapefruit, makanan yang ditapai, jeruk masin, susu dan produk tenusu. Minum sekurang-kurangnya 2 jam jarak dari ubat, alkohol. Seterusnya, tambah 3 nutrien pelindung. Kalium membantu menyingkirkan natrium. Asid folik mengurangkan homosistena. Vitamin D mengawal sistem kawalan tekanan darah. Pada masa yang sama, laksanakan 4 faktor penting dalam gaya hidup. Senaman ringan secara kerap, tidur cukup, tepat pada masanya. Kekalkan emosi yang stabil, ukur tekanan darah secara kerap dan buat catatan. Perkara-perkara ini kedengaran mudah, tetapi untuk melaksanakannya setiap hari memerlukan keazaman. Tetapi saya percaya, jika anda bersedia untuk berubah, sesiapa pun boleh melakukannya. Apa yang menakutkan bukan penyakit, tetapi kurangnya pengetahuan dan sikap sambil lewa. Dalam 45 tahun berkhidmat, saya telah melihat ramai orang menyesal, tetapi juga menyaksikan banyak pesakit pulih dengan menakjubkan berkat pengurusan yang betul. Kesihatan berada di tangan anda. Setiap pilihan yang tepat hari ini adalah pelaburan untuk masa depan. Mulakanlah hari ini. Perkara-perkara kecil ini akan terkumpul menjadi satu kekuatan yang besar. Akhir sekali, dalam 4 faktor gaya hidup, anda rasa bahagian mana yang anda lakukan terbaik dan bahagian mana yang perlu usaha lebih. Sila kongsikan di ruangan komen ya. Jangan lupa tekan suka, langgan saluran dan kongsikan video ini. Semoga anda mempunyai tekanan darah yang stabil, kesihatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Jumpa lagi dalam video seterusnya.